welcome back to my channel. Hari ni kan aku nak makan seaweed. Ni seaweed dalam bekas lah. Tadi dalam plastik. Ni kuih bangkit pandan. Tengok. Okay, sejak gila ini. Aku rasa bangkit pandan dulu. Ya. Fokus keluar bola. Fokus keluar. Ya, kurma ni kalau ikutkan dalam Al-Quran dia ada 20 ayat ataupun lebih daripada 20 ayat menceritakan tentang kurma, fadilah, sejarah di sebalik kurma ada sebut. Dan nama kurma dalam kurma Kita ASMR dulu guys. Aku tak ada mic. Aku tak ada mic orang. Bukan aku segitu. Jadi banyak ayat sebagai contoh masa Siti Maryam dia nak salin nak lahirkan apa tu Allah Taala kita perintahkan wa uzin ilaiki bi jiz'in nakhlah. Maryam pun goncang pokok. Tak ada mic pun boleh. Tak ada mic pun boleh ni. Itu contoh lah. Aku tak ada mic lah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ni dah. Okay. Aku bagi 10/10. Seaweed apa entah lagi. Aku dah tahu dah seaweed rasa macam mana. Apa aku dah bagi 10/10. Aku yang makan yang sedap 10/10. Kalau makan yang tak sedap 0/10. Ni kalau nak ASMR lagi tak? Okey. Ni bukan ASMR. Asal jatuh. Okey. Dah gila weh. Ni first time aku buat konten macam ni tau. Rasa dulu lah. Kurma ajuan ni kata Allah SWT ni Enggak bohong. dan soalannya dipersilakan soalan yang pertama, berapa jumlah maksimum unit amanah yang boleh dilakukan? Tak ada. Okey, soalan kedua, apakah nama kurma yang Ni, dalam dia ada bangkit pandan. Masanya. Siapa yang nak TV ni? Siapa yang duduk? Saujana J Palma Kajang. Rumah yang dekat CS dekat Kajang. Yang dekat jalan TKP 4 Kajang, jalan TKP 5 dan 6, jalan TKP 5 Kajang, jalan TKP 6 Kajang. Boleh lah pergi CS.
ada kuih raya yang baru ni. Aku baru jumpa. Ni korang kena turun eskalator kan. Mula tu korang masuk kedai tu kan. Lepas tu kan korang nampak ada turun ni, korang ambil, korang naik atas. Lepas tu kalau korang nak cari seaweed saja, korang kena turun bawah balik. Tapi jangan ikut eskalator yang korang naik tadi. Korang pergi ke tempat air kan. Korang pergi ke kiri, lurus saja. Pergi ke kiri lagi, kan dapat ada eskalator turun kan. Korang turun lah. Lepas tu korang nampak ada seaweed. Kalau korang tengok tak ada seaweed, maksudnya dah habis. Sorry lah, lampu tu tutup tadi. Sebab lampu tu tutup tadi sebab rumah aku ni lampu dia dah rosak. Lepas tu lampu depan masih kotor-kotor sikit, tapi biar je lah. Kita kan nak SMR, bukan nak ni, nak review apa tu nama dia, lampu. Tidak buang. Tak berbuka ni kalau ada ni sedap gila. Misal kalau sampah dalam tu ada ni, uangnya balut dengan ni, sedap gila weh. Tapi jadi masing-masing masin. Inilah saya makan seaweed dengan kuih pandan. Sekejap weh. Okay dah. Ni burger seaweed pandan. Ni seaweed yang atas ni, yang tengah ni kan. Tengah tu kan. Itu adalah kuih pandan. So, kalau kuih pandan campur seaweed jadi burger, ni versi burger lah. Burger seaweed pandan. Sedap gila. Lah SMR. Kurang